Hai guys, hari ni kita orang nak pergi raya. Saya dalam Singapura dan kita kat Yishun. Kita nak pergi raya kat Jurong. Jurong dah lah hujan sekarang. Ha? Jurong dah lah hujan sekarang. Ha, lebat. Atas kan? Si Caca ini. Mula malu-malu. Geram. Yang ni yang paling best dekat dalam ni, semua orang kerja raya. Bukan semua lah, majoriti. Belakang ni gede. Kenapa naik bas macam lagi? Oh, ni lagi lama. So, naik train. So, sekarang orang nak pergi Makan Ida. Makan Ida ni dekat Jurong West, Block 41. Sorry, Jurong lah. Oh, daripada Jurong East ke Jurong West. Kita pergi Jurong West. Ini dengan cerita dekat Jurong tu dah hujan. Kita akan naik public transport. Public transport yang pertama, which is sekarang ni naik bas 87. Sekarang kita nak pergi menuju ke Yishun Interchange. Lepas tu kita nak ambil train kat sana. Melalui berapa stesen? Ada 10 stesen. Melalui 10 stesen. Lepas tu kita akan turun sampai dekat Bukit Batu. Lepas tu kita akan tukar balik. Lepas tu kita akan naik bas mula 187. So, let's go. Cantiknya awak hari ni. Biasa je. Cantik-cantik nak gana. Biasa je yang kucing yang lebih. Selamat Raya, Selamat Raya. Mantap. Mak dia buat itu. Selamat Raya. Tertinggal. Tertinggal asyik. Jom lah. Sampai kita tinggalkan kita. Bapak. Let's go. Betul lah, betul-betul. Okay. Oh, vlogger ke? Ya, saya vlogger. Saya baru je tegur Singaporeans itu. So, kita dah sampai dekat Yishun Interchange. Sekarang ni kita nak tukar pergi dekat belah sana. Sana tu adalah MRT. Kita akan naik menggunakan kita punya kad. Lepas tu kita ada 10 stesen untuk kita tempuh sebelum hujan. Okay? Rushing. Awak kalau duduk depan saya, awak tak nak? Tak apalah. Okay. So sekarang kita dah nak masuk dekat MRT. Kita nak tap dulu. Macam biasa dekat KL, sama je. Let's go. Dia ni selalu tinggalkan saya lah. Hari ni ramai sangat orang. Sebab hari ni hari weekend. Weekend memang biasa dekat Singapore ramai orang. Lagi-lagi kalau dekat checkpoint. Lagi satu raya. Sebab tu macam ramai orang sangat. Memang ramai. Faster. Next station, Sembawang. Balik yang mana ni? Sama-sama. Sekarang kita ada dalam train. Bapak ramai orang. Sama je cakap KL. Tengok. Sekarang balik di MRT. Sama jaka yang tak berapa sampai. Tapi sedap macam tu. Hai awak. How dare you ah? Oh ni Kotai. Apa tu kotai? Rumah construction. Wow, macam mana awak tahu? Saya kan construction. Merenung keluar jendela. Kalau dapat rumah macam ni saya akhirnya dapat duduk.
Inilah sesi. Sekarang kita dekat Bukit Gombak lagi. Lagi berapa stesen? Next station, Bukit Batok. Yeah. Kita last. Station je. Ha? Okay tu. Kong dapat duduk. Bukit Batok ni. Kita dah sampai kat Bukit Batok. Bukit Batok Station. Station apa ni? Nak. Kak Ida, jauhnya rumah Kak Ida ni. Kak Ida, kenapa jauh sangat rumah Kak Ida ni? Kak Ida, Allah. Tengok ni kami dah berkicap dah. Rambut saya tadi dia terletak, lepas tu dah tak terletak lah Kak Ida. Saya punya makeup point. Wow, lighting, cantik kan? Sekarang kita dah turun dekat LCD Kak Ida. Kita dah turun dekat LCD, kita akan ambil bas 102. 107 bas 187. 187. Ambil bas 187, masih salah. Lepas tu kita orang nak kena harga bagi beberapa stesen. Berapa stesen? Sana. Itu blok 103. Sebelum kita pergi opposite 102. Untuk ambil bas kita kena cari blok 102, opposite dia. 103 lah kalau opposite 102. Blok opposite 102. 103 lah. Ini 102 lah sini. So sana 103, ni 102. Let's go. Cuaca dah gelap lah. Cuaca dah gelap guys. Kan semua orang dah buka lampu lah. Tu bas 187 dah sampai dah. Wow. Ha? Guys, tu. Nampak bus stop tu. Tu kan? Kita kena cari ni sebenarnya. Dia tak berhenti. Tapi dia tak berhenti. Kami tak jumpa lah bas 102. Bas 102. Kami tak jumpa blok 102. Ni 254. Okey, ini 103 tadi. Kita dekat sana lah. Oh salah, sana. Sekejap. Ni sikit. Satu 103. Kau tengok. Salah je. Salah tiket je. Tadi dekat sini Depan sana kan? Wow. Ada tak saya tak? Dah boleh selesai tu dah dapat kan? Tanya. So ini adalah opposite blok 102. See? Betul Betul. Confirm Confirm. Saya yakin. Tengoklah ni kat mana-mana pun dia nak merokok. Awak. Ya. Kita tak payah naik bas Ha? Kita tak payah naik bas tu Kenapa? Tak naik bas Kenapa? Sekejap. Padahal dia nak merokok, geng. Hai, geng. Nak apa? Oh, dah sampai pas ni. Alamak, tak nak ni. Boleh. Bas dah sampai tapi kami tak nak naik. Kami nak relax jap. Nak stay. Member ni. Tu, tak bas dah sampai. Sebabkan saya rating nak bagi dia menang. Tapi sebenarnya saya akan menang. Hari dah hujan Kita terpaksa tukar plan. Saya terpaksa tukar plan. Takut pengetahuan dia, saya akan buat surprise kat dia dan kita akan cepat sampai. Hari dah hujan guys. Hujan. Awak percaya saya tak? Betul? Saya
Betul ni? Okay. Tapi nampak mesti sebel. Video for my YouTube channel, is it okay? My YouTube channel, my vlog. Because we going to Raya. Awak ni senyap eh? Pakai tiba-tiba sebab hujan lebat. macam tiba-tiba naik Grab. Padahal tengah tunggu bas tadi. Kita terpaksa ubah plan. Naik. Sebenarnya awak nak menang kan? Tak, saya fikir sebab hujan lebat. Nanti kita berkicak-kicak sama Mak Ida. Tapi memang lebat punya kan? Hujan ke Ida? Lepas naik Grab. Dah tunggu bas sampai 13 ke 12. Kita dah cakap tunggu jam. Apa je kita buka. Tak telah minta. Tak cukup $2. Ada $5 malah. Hujan. Sampai. Kita dah sampai guys. Tapi Kak Ida akan turun. Dia akan ambil kita. Sekarang saya ada dekat 492 UP. Tapi kita belum nampak Kak Ida. Kak Ida kata dia nak turun. Sampai juga Kak Ida. Dari rumah Kak Ida ni. Cuma kita tak nampak Kak Ida lagi. Mana Kak Ida tak? Tunggu. Kak Ida tengah turun. Kak Ida! Ha? Kan siapa vlog? Hai Kak Ida. Ni saya punya orang rumah. Orang rumah. Bakal. Salah. Family tak, masalahnya family first yang jumpa, bukan family saya. Family Kak Ida. Oh ya? Jom. Jom. Kak ingat dekat yang bisik apa? Kak ingat dekat depan tu. Oh, tak, kita orang memang berhenti situ. Tapi kita orang jalan. Carilah phone yang tu Tak ada apa nak bawa Kak Ida, yang mampu tu je. Kak Ida tak jam boleh tak Kak Ida bikin minum putih. Minum putih. Minum Singapore. Tak ada apalah Kak Ida, itu je Kak Ida. Boleh? Boleh. Wah. Nak hari raya. Bang. Akhirnya sampailah si. Assalamualaikum. Bang, senyum sikit. Saya buat vlog. Bukan selalu tau sampai. Sampai. Tadi orang main orang. Ada dalam 5 orang. Apa pun balik. Bagian yang kena bagian yang berbagi apa lah. Gosok. Bulan ni tak tahu. Punya. Aina ni dengan Kak Ida boleh get envelope lah. Satu kepala ni. Orangnya ni. Yang mana awak kenal ni? Ni mesti kita gerai kaya. Kita kenal 2020 Apa tadi? Lepas Covid. Lepas Covid. Kalau Kak Ida bulan 8, 6 hari bulan 8 2020. 4 tahun, hampir 4 tahun kita dah kenal. Aina pun update datang sini. Datang sini. Mana boleh? Dia pergi ke sana? Datang dua-dua lah. Saya lihat ni. Aina mana tak? Kopi ke teh ke? Iyalah. Luar daripada safety dulu. Dah dekat maki. Oh, kat atas tu. Kat atas tu. Kalau mana tak boleh ke? Kan ni dia. Saya layankan dia punya ni blogger. Oh, kita dekat mana tu boleh rekod kan? Okey ni dia. Airdrop. Kalau aku nak beli 2 pula. Langgar. Kena langgar accident. Tak ada flash shot. Ini cantik pakai flash. Cantik dah ni. Ya ke? Cantiknya awak dalam ni. Nampak. Alhamdulillah Kak Ida. Kan dah sampai kan? Alhamdulillah. Apa fikir ni korang ni macam mana dah? Kalau tadi naik macam Boleh. risau. Jangan risau lah. Kak Ida jangan risau. Kita orang sampai je. Kat mana Masling? Dekat Bukit Batu. Kita orang bentuk Bukit Batu. Tapi perjalanan sini Aina dah tahu jalan kan? Singapore. Dah tahu dah. Cuma Aina jarang pergi turun ni sebab jauh sangat.
Ya dah dah jelas. Ya dah. Oh, dah pergi. Oh, dah kena pergi semua. Kalau kita dah maju sikit, siaplah kita ni dah ada macam kesenangan sikit orang mata merah. Berapa kali saya kena? Berapa kali saya kena? Lah, kita makan sama kan. Hai. Tengok tu. Seboleh-boleh nak hantar guys. Kak Ida. Kak Ida ni ibarat kakak lah. Kakak ni saya tak pernah ada. Sebab saya anak sulung. Dia ni ibarat kakak. Entahlah. Kan, jaga dia baik-baik. Okay, jaga kesihatan. Jaga nak dara orang. InsyaAllah Kak Ida doakan. Sampai bila-bila insyaAllah. Okay, insyaAllah. Ni, cepat-cepat kahwin. Sama. Satu pelamin.